Industri automotif mundur sebab sikap pegawai kerajaan cetek akal beri cadangan kepada menteri yang terlalu melindungi Proton dan Pro 2. Itu kritikan pedas seorang pemerhati mengulas kenyataan naib Presiden Gili Lee Chuan Hai mengenai status kereta Cina yang telah memasuki wilayah yang belum diterokai apabila Zeekr 7 2026 dan Geely 5 menembusi pasaran global. Kata pemerhati, Malaysia sepatutnya mengambil langkah secara berperingkat untuk menawarkan syarikat kereta Cina seperti BYD, Geely dan lain-lain melabur untuk menghasilkan kereta. Namun gagal apabila Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI mengenakan syarat yang tidak masuk akal. Menurut pemerhati, ianya berlaku disebabkan oleh dasar flip-flop MITI yang tidak realistik apabila memaksa BYD memikul sasaran ekspor sehingga 80% sehingga menyebabkan jenama terbesar dari China itu menarik diri dari pasaran tempatan dan beralih ke Thailand. Mengulas lanjut perkara itu, pemerhati menambah, Geely berhasrat membuka kilang bagi menjalankan aktiviti pembuatan kenderaan untuk tujuan ekspor namun berdepan syarat MITI apabila syarikat tersebut diarahkan untuk menjalinkan usaha sama atau joint venture bersama Proton sedangkan ianya bercanggah dengan kepentingan Geely. Susulan daripada itu, jelas pemerhati, Geely terpaksa memilih Thailand untuk menjalankan operasi ekspor sebagai sebahagian daripada strategi perniagaan mereka. Oleh sebab itu, pemerhati sekali lagi menegaskan dasar perlindungan terhadap Proton dan Pro 2 telah merugikan negara, terutama dalam industri automotif. Menurut pemerhati, Thailand kini sudah mengambil kira-kira 30,000 pekerja untuk menjalankan aktiviti automotif ini, sekaligus mewujudkan pemindahan teknologi yang berkesan dalam kalangan mereka.